Okey geng, salam tengah hari. Dekat depan saya ni ada sebuah kereta Klisa. Kereta Klisa ni masalah sebelah kiri side. Sebelah kiri ni kalau korang tengok ada masalah leaking. Leakingnya tengok, bukan leaking minyak air hitam ataupun minyak ATF lah. Tengok ni kesan grease, penuh hitam. Grease. Grease-nya berpunca daripada dashboard cover. Jom kita tengok dashboard cover. Dashboard cover ni kalau korang nampak dekat sport ring tu dah penuh dengan kesah-kesah hitam, cek takut dashboard tu dah pecah. Dashboard cover ni dia macam ni. Macam ni. Dia ada luar dengan dalam. Ni sebelah luar dan yang ni sebelah dalam. Pastikan dashboard ni tak free play, sebab kepala ni kalau free pun tak ada guna kau tukar cover. Dia akan masalah gegar dan masalah bila corner ada bunyi. Gegar tu punca daripada dalam, bila corner ada bunyi kepala luar. Pastikan tak ada free play, tukar je cover ni. Lagi jimat. Kalau dah free play, bearing dah pecah dah, tak ada guna, memang harus tukar sebatang terus. Macam kereta ni pecah sahaja, pecah dia punya cover ni, lepas tu dia punya dashboard dalam kondisi tak ada masalah. Dia punya bearing okey, kepala tak ada free play, boleh jimat tukar dia punya cover sahaja.